Halo guys, selamat datang di informasi. Kali ini kita akan membahas tentang keresahan kaum Melayu di Malaysia, di mana kedatangan para pekerja asing terutama dari Bangladesh memenuhi Malaysia dan membuat muka wajah Malaysia kini berubah. Tanya pada, you sudah berapa lama dekat Malaysia? Sudah 6 years, 6 tahun. 6 tahun? Banyak lama. Apa macam you datang sini? You kapal kah? Dari itu terbang. Cari itu terbang. Okey, ada lah. important question. Siapa Malaysia punya Prime Minister, Perdana Menteri? Now sekarang. Tu Anwar Ibrahim. Wah, you bagus ha? Anwar dia, you jawab betulnya. Anwar Ibrahim ha? Tengok Ibrahim ha? Pasal. Okey. Dia. Duduk Malaysia mesti cakap Melayu. Mantap. Okay? Kasih follow Shaging. Okay. Hal ini tidak mendapat ulasan positif dari warga Melayu di Malaysia, karena pasalnya mereka takut kalah saing berniaga dengan warga Bangladesh. Inilah yang ditakuti oleh rakyat Malaysia apabila kebanjiran warga asing semakin membesar, semakin meluas di dalam negara kita. Saudara dan saudari yang dihormati sekalian, sebelum ini kita tidak pernah mendengar cerita-cerita begini. Sebelum ini kita hanya melihat warga asing memonopoli perniagaan. Warga asing mengambil alih perniagaan-perniagaan yang dimiliki oleh rakyat tempatan. Sehingga ramai rakyat tempatan yang gulung tikar, saudara. Saya ulang, yang gulung tikar kerana di hijack perniagaan-perniagaan mereka oleh puak-puak warga asing. Sebab itu kita bangkit untuk menyatakan hak kita. Mereka monopoli segala bentuk perniagaan. Jadi Bangladesh, tak jadi Malaysia, jadi Bangladesh. Lambakan warga asing di Malaysia bukan sesuatu yang baru lagi. Malah, baru-baru ini Menteri Pelancongan dan Kebudayaan, Datuk Seri Nazri Aziz mengalu-alukan rakyat Bangladesh untuk membuat permohonan dalam program Malaysia Rumah Keduaku. Memang susah lah. Kita cukup lah. Apa, dia orang datang bekerja macam sekarang, kita tak kisahlah bekerja kan. Kalau jadi rakyat Malaysia memang abang tentang lah. Sebab apa dia nak, tanya dia lah. Mungkin isteri kedua dia orang Bangladesh, kita tak tahu itu. Sehubungan itu, kami telah membuat tinjauan di kawasan yang padat dengan warga Bangladesh dan memaklumkan kepada mereka berkenaan kenyataan Datuk Seri Nazri Aziz itu. Seperti yang dijangkakan, kebanyakan mereka sememangnya sangat sukakan negara ini dan mahu membuat permohonan untuk tinggal di sini selama-lamanya. Ini bukan diskriminasi, tapi masalahnya sejak kita bagi mereka ruang dan peluang, mereka bukan sekadar menguasai sektor ekonomi, malah mereka juga telah berjaya menakluk, menawan, menjajah banyak lokasi dalam negara. Dan ini menyebabkan orang kita seperti menumpang di tanah air sendiri. Mereka ada tanah, mereka ada rumah, tapi kita berputih mata. Pengalaman saya dalam unit khas berita harian membongkar pelbagai isu-isu melibatkan warga asing. Saya dapat lihat memang jelas, memang clear, memang diorang ni telah berjaya menakluki, menawan, memiliki banyak lokasi dalam Malaysia. Mereka menjadi raja di banyak tempat. Tahu tak Jalan Silang? Siapa yang pernah pergi ke Jalan Silang? Jalan Silang ni berhampiran dengan Pudu. Dulu tempat ni popular dengan Metro Jaya zaman-zaman 90-an dulu. Tapi sekarang ni kalau korang pergi, korang akan rasa macam korang warga asing di bumi Malaysia. Dari hujung ke hujung dikuasai sepenuhnya oleh warga Bangladesh. Malah semua sektor ekonomi dikontrol oleh mereka di Jalan Silang. Korang pergilah tengok. Korang akan rasa macam, ini Bangladesh ke bumi Malaysia ni? Okey, korang pergi pula ke area Gombak. Tahu tak? Korang terkejut gila. Rumah banglo mewah, banglo yang besar-besar di atas bukit di area Seri Gombak, di area Sungai Kertas. Tahu tak? Itu bukan rumah orang kita. Itu bukan rumah orang Melayu kita. Bukan rumah orang Malaysia pun. Difahamkan itu rumah warga asing yang telah pun memiliki PR, menjadi penduduk tetap dalam bumi Malaysia. Tapi yang hebatnya, mereka berjaya menakluk, menawan dan menjadi antara kuasa besar, antara orang kaya dalam kawasan Gombak. Bukan sekadar Sungai Kertas sahaja. Saya difahamkan area Taman Harmoni, area Sungai Cincin juga antara tempat yang mereka menjadi kuasa besar, orang kaya, orang mewah di kawasan itu. Difahamkan ramai yang ada PR kat sana. Apa cerita?
Tapi yang peliknya, ada sumber mengatakan mereka ni sudah ada sebahagiannya memiliki my card, boleh mengundi. Bahaya ni. Dan sekarang ni mereka boleh menentukan siapa pemimpin negara. Korang nak ke sampai satu hari nanti mereka menjadi YB di tempat korang? Time tu baru korang berakal. Hilang tanah, hilang maruah, hilang kuasa. Hal ini pun menjadi sorotan juga di Parlemen Dewan Rakyat Malaysia. Mungkin dahulu kita bercakap Bumiputera dan bukan Bumiputera. Dahulu mungkin Alibaba famous atau popular dibincangkan. Tetapi adakah Kementerian Perhubungan sedar bahawasanya sekarang ini isunya bukan lagi Alibaba tetapi Ali Bangla, di mana kita bukan lagi bersaing antara sesama masyarakat Malaysia, tetapi kita bersaing dengan mereka yang bukan warga negara. Dahulunya mereka berkunjung di tempat kita hanya sebagai buruh kasar, tetapi sekarang ini mereka telah berusaha menjadi pengusaha. Kita perlu komited untuk mengurangkan jumlah pekerja asing dan pendatang asing tidak berkemahiran dalam negara kita. Dan yang ini memerlukan bukan saja dasar, tetapi ia juga memerlukan kerjasama daripada industri, kerana setiap kali pentadbiran sebelum ini ingin mengurangkan jumlah pekerja asing di negara ini, dia akan dapat bantahan. Majlis Tindakan Ekonomi Negara pada bulan April yang akan datang akan membincangkan satu mekanisme khusus untuk mengurangkan jumlah pekerja asing ini secara berkala, dan RMK ke-13 yang akan dibentangkan pada tahun depan akan meletakkan sasaran pengurangan jumlah pekerja asing yang lebih drastik dan lebih ketara. Saya sebut di parlimen hari ini supaya saya dapat menyediakan industri dan ekonomi kita dengan lebih awal. Jadi yang itu pertama. Kalau saya minta 2 minit je lagi, Datuk Tuan, kita perlu komited untuk mengurangkan jumlah pekerja asing. Kerana kalau kita terus ada antara 3 ke 3.5 juta pekerja asing, baik yang ada dokumentasi ataupun tidak ada dokumentasi, ini mewujudkan satu kumpulan yang menawarkan struktur kos yang lebih rendah, yang mana memang peniaga tempatan kita tidak boleh bersaing, kerana mereka akan terus meletakkan harga yang jauh lebih rendah, dan akan terus ada peniaga-peniaga atau orang ramai yang lebih gemar untuk mendapat khidmat ataupun produk daripada mereka. Jadi itu yang pertama di peringkat makro. Di peringkat dasar juga, seperti yang telah kita umumkan tahun lepas, bahawa kerajaan akan membentangkan undang-undang Akta Anti-Rent Seeking ataupun Akta Anti-Alibaba, kerana sebahagian sebab kenapa kita ada fenomena ini ialah kerana penduduk tempatan sendiri yang sama ada menyewakan atau memberikan lesen dia dapat untuk dia berniaga, tetapi dia lebih gemar untuk dapat 3,000 4,000 sebulan pakai nama dia sahaja. Jadi selagi perkara-perkara ini tidak diselesaikan, dan buat masa sekarang kita tidak ada undang-undang yang khusus yang boleh diambil tindakan kepada penduduk tempatan yang membolehkan fenomena ini makin bertambah. Jadi pandangan kami ialah selain daripada struktur ekonomi itu yang perlu diperbetulkan dengan mengecilkan jumlah pekerja asing yang ada, kita juga perlu mengetatkan undang-undang, salah satunya melalui Akta Anti-Alibaba ini, supaya menjadi kesalahan untuk membolehkan pekerja asing mengusahakan perniagaan. Hingga kini, warga Bangladesh di Malaysia dipandang sebelah mata oleh kaum Melayu, di mana ada seruan untuk warga asing tidak boleh berjualan takjil Ramadan, hingga kedatangan orang Bangladesh ke masjid yang dikomplain orang Melayu.